Hai Kak. Selamat datang ke Highlander Podcast. Saya Alia, host anda untuk hari ini. So, untuk episod kali ini, kami bawakan sebuah episod yang bertemakan beasiswa iaitu Sekolah Secret. Mesti kamu tertanya-tanya siapa tetamu kita pada hari ini kan? Tapi untuk student FCAP, confirm kamu kenal sebab diorang ni popular jugalah. Jadi, untuk yang tidak kenal tak apa. Sebab nanti sekejap lagi, diorang akan perkenalkan diri. Tak kenal, maka tak cinta. Kami bawakan Lim dan Kai. Hai, nama saya Kai. Saya adalah pelajar tahun 1 daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, mengambil jurusan Kejuruteraan Electrical dan Electronic System. Hai, saya Lim, merupakan pelajar daripada FCAP juga, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, mengambil jurusan Kejuruteraan Kimia dan Pemprosesan. Alright Kai, saya curious lah, awak asal dari mana? Saya asal daripada Ipoh Perak. I see. Lim pula? Saya pula berasal daripada Tawau, Sabah. Sama pula kita ni. Ya, kita macam mana? Kita kan? Ya, sama-sama. Okey lah. Okey lah. Okey Kai, bolehkah kamu ceritakan sikit tentang latar belakang pendidikan kamu? Macam mana kamu boleh dapat beasiswa? Beasiswa apa? YTM, Central Commission. Boleh ceritakan? Boleh je. So, saya bermula daripada sekolah rendah. Saya dekat Sekolah Kebangsaan Marian Convent dekat Ipoh. Dan saya dapat 5A UPSR. Lepas tu saya sambung sekolah menengah saya, Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Saya dapat 6A untuk SPM. Lepas tu saya sambung dekat Kolej Matrikulasi Perak, KMPK. Saya dapat CGPA saya 3.92. So, lepas daripada saya dekat KMPK tu, saya sambung dekat UKM. Bila saya dekat UKM, baru saya apply untuk beasiswa Yayasan Telekom Malaysia ni. Sebab saya perasan yang YTM ni relate dengan saya punya course. So, saya rasa better untuk saya apply benda yang saya rasa boleh memanfaatkan saya dan memanfaatkan mana tahu saya boleh kerja under YTM, under TM sendiri, Telekom Malaysia. So, saya decide untuk pilih YTM lah. Tapi kan, saya tertanya-tanya juga, berapa jumlah beasiswa yang dikasih? Yang tu sulit. Mesti kamu pun mau tahu. Tak boleh. Yang tu sulit. Dah boleh? Ya. Push. Ya, weh. Harga dia sulit lah. Tapi kalau nak Dia tahu macam- apa yang ditampung tu boleh. Oh ya? Apa yang ditampung tu boleh. Ya, aku baru tahu weh. Macam Petronas dia one off. Kita orang, korang one off satu sem kan? betul. Satu sem lah. Satu sem kan? Satu sem, betul. Kita orang Dia around satu kasih sendiri setiap bulan setiap ya? bulan. Ingatkan dia kasih satu sen dia, terus. dia beza setiap scholarship. Oh, faham. Mm-mm. Teruskan. Okey, kalau saya pula, kalau latar belakang pendidikan saya mula bersekolah di sekolah rendah, saya bersekolah di SJKC, sekolah Chinese lah. Masa tu UPSR, saya taklah seberapa megah macam orang lain lah, orang kata. Masa tu saya dapat 3A je. Lepas tu ada jugalah subjek yang hampir gagal, which is bahasa Cina tu sendiri. Walaupun saya orang Cina, tapi agak memalukan lah bagi saya. Lepas tu masa sekolah menengah, saya sekolah di SMK Kohara di Tawau, Sabah juga selama 5 tahun. Dan lepas tu untuk SPM saya dapat straight A, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap weh, mantap. Lepas tu, lepas habis je SPM, lepas dapat je result tu, saya terus apply lah segala beasiswa yang ada di luar sana. Saya cari, saya research sendiri. Dan masa tu pula pendorong saya ialah cikgu saya sendiri juga, cikgu biologi saya. Di mana dia bilang, kalau kita ni orang susah, kita cari tu benda, beasiswa tu lah, apa yang dia kata tu. Jadi saya ambil iktibar lah daripada apa kata-kata dia tu. Dan saya cari segala beasiswa yang ada masa tu. Dan apa beasiswa yang paling menarik saya ialah saya ialah tajaan daripada Petronas. Dan masa tu ialah di mana saya memang tertarik betul saya nak masuk Petronas ni. Saya memang nak kerja lah, ada chance untuk kerja dengan Petronas ni lah. Jadi saya apply untuk Petronas. Lepas tu lepas dah dapat tu, masa saya dekat matrik lah, saya sempat juga merasa live di matrik selama sebulan di Kolej Matrikulasi Labuan. Lepas tu saya dapat tawaran untuk beasiswa, saya sambung pula pelajaran saya di Asasi Pintar UKM.
Lepas tu mendapat CGPA sebanyak 3.9. Lepas tu saya teruskan pengajian saya juga. Still bawa tajaan di sinilah sekarang. Ini dia punya jumlah beasiswa sulit juga? Sulit juga, Sulit tapi sulit macam Kai cakap tadi, dia adalah one off. Okay. Dan ada elon-elon tambahan lah, dan tu kita tak perlu risau lah. Okay, jadi kita tahu sudah. Kai ditaja oleh beasiswa YTM. Lim pula ditaja oleh beasiswa Petronas. Tapi tadi saya dengar Lim ada bagi tahu pasal apa yang dorong Lim untuk apply beasiswa Petronas tu kan. Tapi Kai, saya nak tahu juga apa yang mendorong Kai untuk apply beasiswa YTM ni. Boleh ceritakan sikit ya? Boleh. So, untuk saya, yang mendorong saya untuk apply beasiswa ni, first kali mestilah sebab saya memerlukan macam bantuan dari segi duit kan untuk meringankan beban keluarga saya. Yang tu first. And then, bagi saya, sebabnya ayah saya dulu pernah bekerja bawah TM. Jadi, saya rasa macam worth untuk saya try luck under TM. Tapi, benda ni atas hasil usaha saya sendirilah. Dan sebenarnya saya cari YTM ni dekat beasiswa Malaysia dalam Telegram. Grup tu. So dekat situ kan selalu setiap semester diorang akan bagi macam banyak-banyak link setiap company diorang akan keluarkanlah yang mana akan bagi beasiswa kan. Jadi dalam banyak-banyak link tu tiba-tiba terdetiklah hati untuk apply YTM kan. Ya, betul. Sebab YTM ni pun bagi saya dia relate dengan course saya. Macam electrical engineering kan. Bila electrical engineering ni dia macam banyak melibatkan telecommunication juga, microfiber, radio frequency. So sebab itulah saya decide untuk apply under YTM. Faham. Jadi tadi Kai sudah beritahu kan semua, ceritakan apa yang mendorong Kai. So sekarang pula saya nak tahu apa part paling mencabar bila korang apply beasiswa ni, Lim. Especially Lim lah sebab Petronas, YTM pun wish, mantap kan. So untuk Lim, apa part yang paling mencabar lah masa kamu apply scholarship Petronas tu? Part paling mencabar ya. Kalau masa part paling mencabar bagi saya ni kan bukan orang bahasa. Dan masa tu pula lepas habis SPM berapa bulan begitu. Berapa bulan begitu lepas tu saya apply lah Petronas ni. Okay, part paling mencabar tu ialah essay, part essay di saringan pertama tu. Masa saya apply saya kena buat essay, lepas tu English pula kan. Mana saya mau ingat grammar tu semua. Baru tu kalau di saringan kedua pula dia fun sikit kami perlu main game online. Itu game macam mana? Macam quizzes bukan? Ya, ada quiz juga ada. Okay, yang saya ingat quiz yang last tu lah, dia ada part A, part B, part C kan maksud saya. Part C tu yang kami kena jawab soalan maths on the spot without calculator. Tapi online, kira online. Tapi online juga, tapi saya guna juga calculator tu lah macam biasa. Okay. Mestilah. Part B tu nak silap saya main game biasa-biasa saja. Lepas tu masa cabaran yang kedua saya juga lah masa saya masuk ke saringan ketiga. Masa tu adalah interview stage. Walaupun saya tahu ni saya ni kuat bercakap, kuat membebel, cerita kacip-kacip mana-mana pun. Masa tu siapa saya nak nervous kan masa first interview pula tu, interview Petronas pula tu, scholarship, siapa nak mau. Memang kita berjumpa dengan orang-orang yang hebat kan. Masa tu pula interview saya tu HR daripada Petronas sendiri. HR yang interview? HR. Jadi nervous gila. Masa tu saya rasa macam saya ni biasa-biasa saja. Jumpa orang lain yang daripada daerah-daerah lain yang memang hebat lah, dorang punya achievement semua. Saya pun macam rendah hati lah. Tapi saya still cuba yang terbaik, itu yang saya mau. Lagipun sebenarnya pada hari tersebut saya ada jugalah 2 interview. Pada pagi, saya ingat lagi, Petronas punya interview masa jam 10 dan saya dapat juga JPA JKPJ ke Jerman masa tu, engineering. Pada pukul 8 lah interview dia. Tapi saya fikir-fikir balik, sebenarnya saya mau pergi dua-dua. Saya ingatkan sempat.
Tapi lepas fikir-fikir masak-masak lah kan. Siapa saya nak mau Petronas? Megah bah namanya tu. Iya, itu nama Baru- dia tu. Mesti orang Syam. Ya. Wow, Petronas. Betul. Lepas tu saya pergilah Petronas tu yang JPA tu saya tak kisahlah macam mana satu dia punya ujung cerita dia macam mana. Kena blacklist kah saya tak tahulah. Tapi saya pergi yang Petronas tu pukul 10 pagi tu. Lepas tu sampailah pukul 12 tu memang nervous lah. Petronas, Tapi interview dia dekat mana? interview dia di hotel di Tawau jugalah. Oh, di Tawau. Ya, sebab dia dekat Sabah ni masa tu ada 2 tempat je ada interview. Di Tawau satu dan di KK satu. Oh. Jadi tengoklah kita dapat di mana. Kalau macam Nasib aku, dekat tu kan. ya nasiblah dekat. Nasib saya juga rezeki lah orang bilang. Sebab ada yang daripada Sempurna, ada yang daripada Iya, LD. itu jauh. Orang memang bermalam lah di hotel tu sebelum interview. Tapi saya masa tu pergi pagi tu juga. Jadi rezeki lah orang bilang. Ya. Okay. Kalau Kai pula, so kita tahu beasiswa ni susah mau dapatkan. Jadi kalau Kai pula apa part yang paling mencabar bila Kai apply beasiswa ni? So kalau macam saya rasa saya start daripada stages dululah. So stages yang first stage dia mestilah kita apply dia dulu kan. So daripada beasiswa punya group Telegram tu, saya klik YTM tu and then kita orang just apply. And kalau diorang ada spesifik tau macam kos-kos yang diorang macam minta diorang cari. Tapi kalau rasa macam tak ada nama kos tu kat dalam tu, macam kan kejuruteraan elektronik kita orang kan macam jarang ada kat dalam tu kan. So sebab nama dia sekali dekat dalam tu dia bagi kejuruteraan electrical, kejuruteraan elektronik. So macam kalau nama tu lain, just bagi je nama full. Tapi make sure betul lah. Yang Hons tu semua kena ada. Jangan tinggal. Sebab benda tu kalau tinggal dia macam boleh kena reject. Sebab ada kawan saya yang dia kena reject sebab dia salah tulis nama kos. Dia cakap kos tu tak ada kat dalam ni. Padahal sama kos. Cuma maybe salah isi kan. So benda tu boleh jadi faktor untuk kena reject jugalah. And then bila ni lepas sebab requirement semua lepas daripada guna ni matrix punya CGPA. Saya apply lepas matrix. So lepas tu kita ke next stage which is online assessment. Dia akan ada 3 test. So setiap test tu dalam 30 minit. So dia jawab je lah, ada kira-kira, ada soalan English macam biasa kan. Lepas tu baru kita pergi interview. Interview tu pula dekat TM Digital Academy, dekat MMU. So dekat sana memang ada lah, memang staff-staff TM lah yang kerja dekat situ. So saya session first kali. So bila saya sampai tu, mesti confirm. First lagi mesti nervous. Ya betul, sebab kita tahu yang semua interview tu tengah hype lagi tau. So kita lagilah nervous dekat situ. Tapi diorang akan tunggulah semua budak-budak yang akan di-interview tu sampai, baru diorang akan macam okay proceed pergi ke sana sini apa semua kan. So bila kita orang sampai, kita orang akan bawa dokumen-dokumen yang ada. And diorang akan check dulu lah dokumen tu cukup ke tak kan. Kalau tak cukup pun diorang akan macam okay tak apa, pergi interview dulu. Habis interview nanti baru kita settle, boleh keluar, pergi print apa semua, hantar balik. Macam saya cukup. Saya just pergi proceed ke next nya. Saya kena pergi jawab essay. So essay tu diorang bagi masa dalam setengah jam je untuk kita jawab 3 soalan lah. 3 soalan tu macam soalan-soalan penting. Macam kenapa pilih TM. Lepas tu macam TM ni apa benefit yang kita boleh bagi dekat dia. And also kalau kita dapat scholarship daripada company-company lain kan, diorang akan macam akan pilih TM juga ke, and kenapa pilih TM? Kenapa tak pilih company tu kan? Soalan kebat dengan memang dia tanya apa yang kita boleh sumbang tu mestilah, sebab takkan diorang nak sponsor saya saja je kan. Betul. So bila dah jawab tu, kita orang akan pergi interview. Interview tu diorang akan panggil lah seorang-seorang masuk dekat bilik ni kan. So dalam tu ada 2 interviewer. So setiap interviewer tu, diorang masa saya masuk tu, ada seorang je interviewer dulu sebab yang seorang lagi tak sampai. So diorang akan macam yang first tu mesti dia akan tanya bagi relax dulu kan. So dia macam trial lah. Dia tanya okay boleh tak cuba perkenalkan diri sikit.
So saya decide untuk saya cakap dalam bahasa Melayu lah. Bila saya dah cakap dalam bahasa Melayu tu, tiba-tiba dia tanya, memang kena cakap dalam bahasa Melayu ke? Sebabnya saya rasa macam kena cakap dalam bahasa Inggeris. Lepas tu, saya jadi macam trigger kat situ. Tapi, kalau seeloknya jangan tunjuk lah kita trigger tu. Kita just macam react elok-elok lah. Macam, tak adalah, macam Tak tahulah macam tu. oh ya ke? Okay, kalau macam tu saya cakap dalam bahasa Inggeris lah. So bolehlah teruskan perkenalan diri tu dalam bahasa Inggeris. So kalau interview yang satu lagi tu pun sampai juga, just continue. Kalau dia suruh ulang, ulang je. Kita ikut apa yang diorang nak. So bagi saya sebenarnya part paling susah adalah waktu interview tu lah. Interview tu bagi saya susah sebab diorang akan tengok balik dengan essay-essay yang kita buat tu. Diorang akan macam, oh kenapa kamu tulis macam ni? Oh, so diorang rujuk balik lah essay tu. So kalau jenis hafal je, tapi macam tulis dah muntah semua dekat dalam essay tu, bila dia tanya balik dah tak ingat, dia jadi stuck lah. Dia macam tahu lah kenapa kita ni scripted sangat lah. So better kita tahu apa yang kita tulis tu. And then dia akan okay, so kalau macam interviewer tu mesti akan tanya pasal macam mana cara kita handle certain situation. Sebagai YTM ni dia cari future leaders. So, diorang nak tengok leadership skills tu. So, bila diorang tanya macam handle event apa problem yang pernah jadi, and kalaulah katakanlah kita akan turn back balik, kita akan buat benda yang sama ke, or kita akan back off, kita tak nak buat benda tu kan. So macam kalau ada satu orang macam saya rasa saya tak nak dah buat benda macam tu sebab saya rasa macam susah ke kan. Ada seorang maybe dia rasa nervous, dia tercakap jujur macam terlampau ni lah, rasa macam dia tak mampu. Tapi kita kena tahu juga requirement certain company tu, diorang nak orang yang macam mana. So penting untuk kita kenal company tu. So macam TM, dia nak future leaders. So apa tanggungjawab kau as ketua untuk settlekan masalah tu? Macam tu lah. So dalam interview tu, dia tanya ke visi, misi semua tu pasal company? Dia tak tanya? ada pun. Dia tak tanya. Dia just tanya personality diri. Macam apa tindakan-tindakan kita lah. Tapi Kain tak masa interview tu lah, Kain tak rasa ke macam susah ni cakap dalam English ni? Lepas tu kita pula dah biasa macam cakap in Malay kan. Lepas tu kena datang interview pula cakap English. Sebab bagi Lim masa tu memang English ni lah paling susah. Tapi Petronas interview dia English kan? Interview dia English. Lagipun saya kena cakap English tu, saya cakap English jarang. Masa pula kena cakap English, jadi dorang expect ni fluent English baru. Betul. Saya ni pula tahu lah kan biasa orang Sabah. Saya punya English ni rosak-rosak je bang. Lepas tu masa tu pula English macam kurang lah juga bagi saya. Kan tak rasa begitu. Actually saya pun rasa benda yang sama juga. Tapi since nak tak nak kita kena cakap juga dalam bahasa Inggeris kan. So at least lah kalau boleh practice cakap basic dulu. Macam before sampai tu kita dah tahu kan kita akan pergi sana. Kita tak tahu diorang nak cakap dalam bahasa apa diorang minta kan. Macam kita tak tahu diorang kod kalau cuba cakap dalam bahasa Melayu ke. Kalau bahasa Melayu pun tak payah kita nak cakap main tibai je kan. Mesti kita nak formal kan. Betul. Itu pun kena praktis juga. So masa tu tidak akan macam tiba-tiba terlupa perkataan tu dalam bahasa Inggeris kan? Ada. Terus macam mesti stuck kejap. So macam mana? Orang bilang biasa. Dia kalau start tu kan. Actually benda ni lepas daripada interview tu kan dia tanya ada apa-apa soalan ke? So saya tanyalah soalan apa So yang tu saya kena boleh tanya improve. soalan atau kalau cakap tidak? Actually soalan ada markah. Oh, Markah dia tinggi. Faham. Macam maybe around 10. Macam kalau yang lain maybe saya tengok kan. Saya ada macam evaluation tau. Diorang akan bagi evaluation. Macam TM dia prepare evaluation untuk setiap scholars dia.
Lepas tu dia akan menilai lah, dia akan tunjuk kita ni dekat tahap mana. Lepas tu dia akan macam bagi graf macam tu kan. Lepas tu dia letak lah macam yang lain semua saya tengok 4, 3 macam dia per 4. Macam bila saya tanya orang lain, oh korang pun berapa? Dia per 4 Oh per 4. Tapi part soalan dia per 10. So penting lah sebenarnya soalan tu. Kalau tak ada soalan, kosong lah. So soalan saya dapat 7 sebab saya tanya pasal daripada saya punya soalan-soalan daripada apa yang saya jawab tadi, apa yang diorang dapat and diorang nilai daripada saya. And saya macam, saya nak tahulah, nampaklah saya nak mengembangkan potensi diri tu. Itu yang diorang nak tengok. So sebab itulah saya rasa macam soalan tu penting. And saya tanya, diorang cakap maybe kena practice lagi English. Sebabnya English ni kan, kita Melayu, kita banyak cakap dalam bahasa Melayu kan. So bila kita cakap dalam bahasa Inggeris, kita tend untuk fikir dulu dalam bahasa Melayu. Fikir lepas tu translate kan. So benda ni kita kena practice sebenarnya untuk kita terus dalam bahasa Inggeris dia apa? Kita tak boleh nak macam translate. So macam benda tu sebenarnya yang menyukarkan kita untuk cakap fluent English. So diorang bagi feedback, diorang cakap macam lagi satu, macam kalau kau tersasul macam tercakap dalam bahasa Melayu kan, ada certain perkataan kan tadi yang dia tolak markah? Tak, dia tak tolak markah pun. Dia just nak tengok kita ni confident ke tak dalam cakap. So kalau macam ni kan, tadi kan dia tanya macam kalau dia tersasul kan, nak cakap apa, tak boleh. Kalau trigger kan, jangan trigger, just cakap macam terus je sambung. Macam dia mention tau, sebab Kai masa dekat sana, Kai cakap macam sorry, tercakap dalam bahasa Melayu kan. Dia tidak perlu macam mention sorry lah pada ni tak boleh lah. Sebab benda tu macam dia macam mengganggu kita punya confident bercakap tu. So tu je lah sebenarnya. Cakap bahasa Inggeris tu penting untuk kita practice before masuk interview. Yes. Alright, untuk soalan ni mesti ramai yang mau tahu. Kalau macam apply scholarship ni, kena straight A kah? Mesti memang dia punya requirement straight A ataupun dia ada requirement lagi? Okay, good question Alia. So basically kalau Petronas ni kan untuk beasiswa sebenarnya dia ikut beasiswa jugalah. Apa yang kita apply tu tengok minimum requirement dia. Kalau Petronas kita kena 8 A+ ataupun A solid sahaja. Dan kalau kita tak capai minimum requirement tu, kita tak dapatlah mau buka dia punya portal tu and apply for the scholarship. Ya, dia memang begitu. Tu kalau untuk Petronas lah. Tapi kalau untuk YTM saya tak pasti, nanti kita tanya Kai pula ya. So Kai, kalau YTM pula? So kalau macam YTM, kita orang macam saya sebenarnya apply dengan result CGPA matrix saya. So saya punya CGPA matrix saya perform lagi daripada SPM. So macam SPM saya kan 6A. So bagi saya SPM tu main peranan, tapi saya ada matrix untuk backup saya punya ni result. So daripada result matrix tu bagi saya SPM tu kena at least lah 6A dan ke atas untuk apply yang selepas untuk degree punya ni scholarship. Yes. Faham. So kalau beasiswa yang korang ditaja macam YTM dengan Petronas, ada ikatan atau kontrak selepas ditaja? Kalau macam saya under BKNS, so kita orang memang kena apa ni, kerja dekat Sabah lepas habis kontrak tu, kontrak beasiswa lah. So macam Lim, Petronas macam mana? BKNS tu beasiswa Kerajaan Negeri Sabah kan? Ya. Dapat. Mantap. Sama. Apa soalan tadi? Sorry. Apa ni, kontrak lepas habis kena taja. Kontrak. Baik. Kalau macam saya untuk batch kami lah, masa tu ada 600 pelajar, 400 penerima beasiswa dalam negara dan 200 lagi luar negara. Baik, kalau dalam negara untuk Petronas, dia tidak ikatan lah ataupun bond, which is kita kena kerja dengan Petronas tak ada. Especially kepada penerima beasiswa daripada Sabah dan juga Sarawak. Saya pernah tanya juga kenapa dorang tak buat bonding kepada pelajar dalam negara ni. Sebab dorang nak bagi kita kebebasan lah untuk memilih mana yang kita mau ceburi lah bidang mana nanti, supaya kita tak ada bond sangat.
Dan kalau untuk luar negara pula, dia ada bonding dengan Petronas sendiri selama 5 tahun lah. Basically, diorang kena kerja lepas diorang habis belajar dekat luar negara. Diorang kena kerja di bawah Petronas selama 5 tahun. Kerja dalam Ya. negara lah kan? Dalam negara. Itu je lah. Kalau Kai, macam mana? Ada kontrak ke lepas habis terjaan tu? Untuk YTM, kita orang ada kontrak juga. Untuk local 5 tahun. Untuk overseas student 7 tahun. So, kita orang akan di-hire oleh TM Group tu sendirilah. Sebab tu bila habis je pengajian, kita orang kena inform dekat YTM. Sebab kita orang akan dinilai balik lah semua apa semua tu kan. And then baru diorang akan hire. So macam kalau perform, untuk kita orang ada seorang lah contoh macam daripada UKM sendiri yang dia sangat perform. So diorang akan hire start daripada intern lagi. So macam untuk kan kita akan intern kan. So bila intern tu TM akan panggil student yang perform untuk train lah under diorang. So bila diorang train tu, diorang akan macam membuka lagi lah peluang untuk student yang perform ni, macam mengembangkan lagi potensi dia dalam kerja dia dan sebagainya. Tapi kalau macam tu, dia still ada interview ke? Kalau macam diorang sudah panggil? Adalah kan? Masih lah. Faham. Okay, soalan kedua Kai. Okay. baik. Kai kata tadi, student yang perform je yang boleh diambil oleh YTM Group ni sendiri. Sebab macam kami ni sendiri yang dalam negara ni bukanlah kata memang tak ada bond. Cuma kalau kita apply, kita ada higher chance lah untuk kerja. Tapi macam Kai bilang, kenapa yang yang perform saja yang dapat untuk interview ni? Kenapa? Sebabnya selain daripada contoh ni, saya ada lagi senior lain yang saya tahu dia under YTM. And saya nampak yang dia tak bekerja under TM untuk intern lah, untuk intern. Sebab selepas intern, macam lepas tamat pengajian, diorang akan di-hire untuk TM untuk kerja under diorang sebab dah ada dalam bonding punya ni kan. Tapi untuk intern, maybe diorang akan bagi peluang lah untuk diorang try bekerja under company-company lain atau under company pilihan diorang sendiri. So kita orang akan still ditanggung lah walaupun bekerja under company lain. So, seperti yang kita tahu, korang apply beasiswa ni and korang nak sangat kan dekat beasiswa ni. So, masa dapat beasiswa tu, dapat panggilan, apa perasaan kamu? Lim? Baik, fun fact lah. Masa tu saya dekat matrik lagi. Masa tu saya di matrik Labuan lagi selama sebulan lah. Lepas tu masa dapat keputusan beasiswa Petronas tu masa minggu yang kedua. Masa tu semua orang dapat lah. Tapi fun fact dia, saya tak dapat. Jadi memang rasa sedih sebab apa semua. Terus call parents bilang tak dapat, itu apa ini. Tapi orang bilang tak apa. Masa tu saya pun masih berharap juga saya diletakkan dalam waiting list dalam sistem portal Petronas tu sendiri. Lepas tu saya masih berharap jugalah untuk waiting list dia ada period dia selama 2 minggu. Lepas tu masa So kiranya dia ada 2 kali pengumuman ke apakah? Dia bukan, dia first tu dia macam kira first batch, lepas tu ada next batch. Dia ada lah ikut gitu batch, lah. okay faham. Jadi masa waiting list tu dia ada batch-batch dia sendirilah. Lepas tu saya ni pula 3 hari sebelum period Petronas tu tutup, dia punya waiting list tu tutup, saya tiba-tiba masa tu dalam kelas maths. Lepas tu tiba-tiba lah dapat panggilan daripada, saya call, ingatkan scammer sebab nombor dia lain pelik. Nombor dia pelik. Lepas tu saya angkat jak, ingatkan mau tipu lah scammer ni. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, hello ni Lim ke? Ya, saya. Tahniah, anda ditawarkan beasiswa Petronas tu lah. Lepas tu masa tu happy gila. Situ nak terfikirkan atau scammer ke apakah? Tak. Terus nak terfikir lah. Cuma nak masa tu pula tengah waiting list kan memang berharap gila. Memang yakin scammer sekali bukan. Lepas tu saya masa ni pula bercall ni, saya bercall ni jenis yang bising. Lepas tu kawan sebelah saya ni dengar. Saya bilang saya dapat Petronas lah apa itu. Lepas tu mesti dia umum satu kelas kan? Ya, dia mulutnya ni pula besar mulutnya. Baru dia bagi tahu lecturer, lepas tu dia bagi tahu satu kelas lah masa tu. Lepas tu lecturer saya tu pun teruslah dipanggil saya ke depan. Dia bilang,
Okay, sebelum kau pergi, kamu jawab dulu satu last soalan question math. Itu ni. mesti. Okay, Mesti ada kasi habis. perpisahan. Masa jawab, lepas tu dia kata, bagi kata-kata, bagi kata-kata dengan kawan-kawan kelas. Lepas tu, gitulah lepas habis kelas tu, saya pula call saya punya parents. Tapi, masa tu saya memang happy gila lah. Lepas tu parents saya pun lagi happy dari saya sebenarnya. Bagi saya lucu lah masa tu, kenangan family. Sebab parents saya ni yang jenis yang suka cerita sama orang lah. Faham. Lagipun, this is an achievement lah untuk aku. Jadi, aku rasa dia okey je. Happy lah. Alright, so kita dah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. So see you guys on the next episode. Hi guys. Bye. Bye.